Apa? Makan sampah? Bayangkan lauk yang kau makan hari ni dah kena buang semalam tapi kau kutip, masak and makan semula. Itulah yang berlaku di Manila, Filipina dengan makanan yang dikenali sebagai pak-pak iaitu ayam goreng, daging, nugget, daging burger atau apa sisa makanan dari tong sampah restoran kemudian dikutip semula, dibasuh, dimasak dan dijual murah dan makan. Kenapa? Ini adalah disebabkan kemiskinan. Bagi sebahagian komuniti di kawasan setinggal Manila, pak-pak bukan pilihan tapi adalah keperluan untuk teruskan hidup. Ramai tahu makanan tu kotor, berisiko tinggi sebab adanya bakteria dan boleh menyebabkan keracunan. Tapi bila perut dah lapar, bedal je lah kan. Asalkan kenyang dan murah. Ironinya, di satu dunia kita buang makanan, di satu dunia lagi ada yang teruskan hidup dengan sisa yang kita buang.